Rio Pagi Era bersama Azli dan juga Dan Brown berdua Cool Maxis Cool. Drama sebabak. Artis yang kita maksudkan untuk drama sebabak hari ini kita ada Awal Syahri. Ceritanya Awal jadi pesakit dan kita ada jururawat ni. Nama jururawat apa? Rashidah. Stand by camera. Rolling camera. Lighting. Silent on the set. 3, 2, 1. Action. Sakit apa bang? Aduh, sakit lah tu. Doktor. Doktor tak ada, saya je dia hantar ya. Mana uniform? Diam, jangan cakap. Mana uniform? Saya ni private, tak payah pakai uniform malam-malam. Oh tu tak, bukan saya dia. Kalau sakit kalau akan tu boleh sakit, lebih sakit kalau tengok awak ni. Sakit. Kalau sakit jangan marah. Cukup. Janganlah bising-bising bang. Abang duduk baring. Okay. Baring lah, takut lah. Saya bukan nak baring atas abang. Saya suruh abang baring. Saya kata abang baring, bukan saya kita baring sama-sama. Tidak, tak bagus. Tak sama muhrim. Tidak, suara macam lelaki. Tak boleh. Saya boleh lupa operation. Saya ada masalah ni, thyroid. Okey, baring je. Baring, okey, baring. Apa kecil sangat dilam ni. Aku kalau tak muat masuk sebelah. Alamak, tak ada, saya cakap seorang. Minta maaf ya. Luka ni besar ni, kena jahit ni. Tak ada ni, koyak ni. Urat tangan nanti kerjanya saya pergi ambil stapler. Feeling pejabat ada ni saya. Jahit. Tak ada, saya pergi cari welding ni. Mana welding? Tadi doktor kata pakai welding. Perut awak ni macam banyak air. Nanti saya koyak kulit masuk. Saya masuk. Lemas saya masuk dalam perut awak ni. Bunyi apa tu? Saya scuba tapi saya lupa bawa tangki oksigen kan, secepat lemas. Okey, bangun pula. Duduk. Saya nak periksa dada ya. Jangan geli-geli sangat ni. Buka dada. Ini buah apa kat dada ni? Janganlah taruh buah apple kan. Terkejut akulah doktor. Kenapa awak curi buah apple tadi kat supermarket Nakal. Sekarang ni tarik nafas. Busuk mulut. Tarik nafas lagi. Telefon orang pagi-pagi memanglah. Belum gosok gigi. Ini tarik sekali lagi, tarik nafas. Habis bau klinik semua bau dia. Bros gigi. Bros gigi. Jangan cakap bros gigi tu. Betul-betul. Okey dah. Sekejap. Jangan cakap. Buang kat mana tu? Saya kata buang dalam poket saya kan. Beludah dalam poket saya. Janganlah beludah kat batal lantai. Banyaknya. Awak duduk. Bukan nak mengata lah kan. Tapi saya nak bagi tahu sikit. Kalau mulut saya tadi bau apa? Kenapa mulut saya? Longkang. Yang besar tu kan. Saya bukan nak pergi hospital gila. Saya nak jumpa doktor hospital biasa je sebenarnya. Yang ni satu kotak makan ya. Encik Awal ya. Awal makan awal pagi. Dan berakhir pada pagi esok ya. Ubat ni. Nak bunuh aku ke apa? Tidak. Encik Awal makan sebelum awal-awal matahari terbit. Dan yang terakhir ni, ini kapsul ni. Ini habiskan sebelum raya Cina ke, raya India ke. Encik Awal makan awal tahun ya. Sebelum sampai 2010 saya matilah. Jangan cakap macam tu. Tak ada, semua orang baik makan ubat ni semua. Tapi kena makan awal-awal ya. Makan awal-awal. Cik Awal naknya sambil makan nyanyilah lagu awal dan akhir ya. Macam Abdillah. And cut. Okey lah Awal. Okey Awal ada apa-apa tak nak bagi pesanan pada pendengar-pendengar Era yang nak masuk drama sebabak ni? Kepada mereka yang nak masuk drama sebabak ni, bawa lah banyak baca. Kalau tak disangka dia bambu tu. Kan. Okey, itu dia Awal Syahri. Jadi kalau anda biasa dengar Awal Syahri, tentu kita teringat kepada Impact Maxima. Okey, pada anda yang ingin tahu tips-tipsnya lagi, sebentar lagi kita akan bagi tahu. Dan terus dengar Era.